Cat warna merah. Wah, apa itu? Hello. So these two are restrict. Okay, because it is evening. Yes, yes. Tabur gigi Memang menggeliat. Tak ada sini. Beranak dia. Yang malah tu dia lahir di zoo Melaka. Yang sebelah sana kat Pukul Buluh, nampak kan? baru sampai malam tadi. Baby. Oh. Amirul ha. Kan? Bukan membiak. Actually masahabat tak membiak. Confirm tak membiak. Dia macam kalau nak dapat rawatan dia bila datang lah. Okey, perlu-perlu sikit tunjuk. Ada. Dah kering dah. Ambil tak Amirul. Dia tengok macam ni. Kalau kita pun takkan lalu benda ni kan. Kita mesti nak ambil tempat terang tu tak? Dia akan pijak di sini selalunya mangsa dia beruang selalu satu jenis lagi tali dia macam ni. Selalu yang macam ni selalunya warga asing. Vietnam, Kemboja, Thailand. Dia akan menggunakan jenis dawai ni. Ngangguk. Datang ni dia dah akan ikut laluan dia lah. Laluan tujuan ni kayu V ni. Binatang dia akan terus ke ni tengah target ni. Contoh dia lah. Okey, tengok Dia tengok. Ini kayu kecil je ni, biasa je lah. Okey ya. Binatang akan pijak di tengah sini, dia akan ini akan jerut. Jadi Kaki lah, nasib lah kaki depan ke belakang ke nasib. mana? Masuk je. Ya, masukkan dalam. Alamak. Alamak, Balik. alamak. Alamak. Telefon ni. Ya Allah, Tak apa. mati Salah dah. dah ke? Tak apa. Memang salah Buang dah. dia. Okey, gini ya. Lepas tu tag pokok tu. Dah tu je. Oh dah. Ambil yang lain pula buat. Kau ni tak menghargai alam sekitar betul. Okey. Lepas tu terus tag je. Tag je. So, how was your feeling girl? So saya akan namakan dia Nama, Firafi. okey, ini adalah pokok apa ni? Tapi macam mana dia punya colour boleh